nikah sindiket ni dia memang seronok sebabnya dia macam mudah. So kebanyakan pihak-pihak ambil pendekatan nikah dekat sana sebab ambil jalan pintas. Tapi sebenarnya kesan dia sangat-sangat besar, bukan saja pada pasangan tapi juga pada anak-anak. So ibu bapa memang seronok sebab mudah kan, tapi anak-anak ni yang jadi mangsa. So banyak isu yang anak-anak ni terima kesan. Antaranya yang pertama, anak-anak ni ada risiko untuk menjadi tidak sah taraf. Sebab kebanyakan nikah-nikah sindiket ni ada pernikahan yang tidak sah. Dia tidak mengikut rukun nikah menyebabkan anak yang lain itu tidak sah taraf. Itu kesan yang pertama. Yang kedua, status dia dalam surat beranak. Ada bila pendaftaran tu nak dibuat, pernikahan tu telah ada dan nak dibuat pendaftaran tu di Jabatan Pendaftaran Negara, ada pasangan yang daftarkan anak tu dengan menggunakan sijil nikah Thailand, sijil nikah palsu, dan juga ada juga sijil nikah yang tidak diiktiraf negara lain, menyebabkan anak tu diletakkan sebagai tidak sah taraf. Sehingga ibu bapa mereka mendaftarkan atau mengesahkan pernikahan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebanyakan yang kita jumpa adalah anak perempuan yang lahir daripada pernikahan itu akan menjadi masalah, akan hadapi masalah bila mereka nak nikah, kerana mereka perlu penentuan wali. Penentuan wali itu hanya boleh dibuat bila ibu bapa bernikah dengan secara yang sah dan betul. So ibu bapa yang masih dengan surat nikah Thailand, surat nikah sempadan, sindiket, atau yang tak ada surat nikah, menyebabkan anak mereka, pernikahan anak mereka tu tertangguh. Mereka tidak boleh bernikah sehinggalah ibu bapa mereka mengesahkan pernikahan supaya perlu kepada penentuan wali. Itu yang ketiga. Yang keempat, kebanyakan kita jumpa anak ini menjadi masa bila ada berlaku pengabaian nafkah. Kerana anak-anak yang lahir daripada pernikahan sindiket yang tidak jelas status tu, sebab ibu bapa mereka tidak memastikan pernikahan. Bila pengabaian nafkah tu berlaku, mereka tak boleh nak buat apa, tak boleh buat ke mahkamah sebab status ibu ayah tak jelas. Yang kelima, biasanya ini jelaskan dalam pewarisan. Bila berlaku kematian ibu dan ayah, anak ni yang nak mohon pusaka ni, dia perlulah ibu bapa tu ada surat pernikahan supaya jelas susu galuh tu dia memang anak kepada si mati. Bila ibu dan ayah tak ada surat pernikahan ni, jadi anak ni akan terhalang daripada mendapat pewarisan. Dan yang kelima, ini yang paling banyak yang berlaku, ialah ibu anak-anak ni tidak didaftarkan persekolahan. Mana anak ibu dan ayah ni biasanya dia tak mendaftar ke pernikahan tu, tak mendaftar surat beranak anak. Bila anak tak ada surat beranak, nak daftar sekolah tak boleh. Bila tak daftar sekolah, peperiksaan persekolahan, peperiksaan awam tak boleh nak buat. Dia menyebabkan anak itu kebanyakannya tercicir daripada pendidikan mereka. Kesian pada anak-anak ni. So ibu bapa kena ambil pendekatan, daftar segera, sahkan pernikahan mereka yang di luar tanpa kebenaran tu, supaya status mereka jelas dan status anak-anak dan isu yang menjadi kesan kepada anak ni juga kita dapat hindarkan. So rujuk pihak berwajib untuk daftar. Jika tuan-tuan tak kasihan pada diri tuan-tuan, kasihanlah pada anak-anak tuan-tuan. Dan mulakan pendaftaran, boleh rujuk dengan pihak berwajib atau klik link di bio.